Okay, soalan nombor 7, dia ada log, ketiga-tiga kata tu ada log dan dia base dia tak sama. Kat sini 4, sini 2, sini 2. So sekarang apa kita nak buat? Kita bawa naik atas dulu dia punya kuasa ni. Okay. Yang pertama soalan 7A, kita tengok base dia tak sama. Okay, apa nak buat? Kita akan combine. Ada 3 log dekat situ. 1, 2, 3. Ada 3 log. Okay, log tu. Okay, yang pertama sebelum kita nak combine log tu, kita kena make sure base dia sama. Okay, yang pertama 2, yang kedua ialah 4. So kita kena tukar base dulu. Sebelum kita tukar base, kita bagi 4 ni naik atas, 3 ni naik atas. So log 2, 2x tolak 1 tolak log 4x kuasa 8. Kenapa 8? 2 darab 4 log 2x kuasa 3. Sekali lagi base dia tak sama, so kita guna hukum apa nak bagi dia sama? Log AB sama dengan log C B dekat atas, A dekat bawah. Maka sini ialah log 2, sini x kuasa 8, sini ialah 4. Okay, 4 dekat sini ialah 2 kuasa 2. Okay, sebab dekat sini asas dia ialah 2. Maka log 2, 4 ialah log 2, 2 kuasa 2. So, kita akan dapat 2 log 2 dekat sini. Log 2. So, kita tahu yang log AA ialah 1. So, sini ialah 2 darab 1. So, jawapannya ialah 2 dekat sini. Okay, patah balik kita punya soalan. Log 2x kuasa 8 per 2 tambah log 2x kuasa 3 log 2x tolak 1. Okay, kita boleh combine dia, tapi nak nampak tak kat situ ada 2. Okay, ada 2 dekat bawah. So, kita kena ingat juga yang ini juga ialah merangkap 1 per 2 log 2x kuasa 8. Okay, maksudnya per 2 merangkap 1 per 2. Okay, bila naik atas, dia akan jadi log 2 kuasa 8 darab dengan 1 per 2. So, sini samalah. Log 2x kuasa 3, sini log 2x tolak 1. So, apa yang kita akan dapat? Log 2, 2x tolak 1. Sini 8 darab 1 per 2. Kita akan dapat log 2x kuasa 4 tambah log 2x kuasa 3. Base dah sama, kuasa pun sebuah naik atas. Maka sekarang kita combine dia. Kalau tolak akan bahagi duduk dekat bawah. Kalau tambah dia akan jadi darab. Okay, dekat sini kita tengok, kita boleh simplify dia. X4, X3. So, dia potong. So, tinggallah X dekat sini. So, jawapan dia ialah log 2, 2x tolak 1 per X. Ini jawapan dia. Okay, soalan seterusnya dia kata dalam bentuk logaritma yang tunggal. Okey, base dah sama. Masalah sekarang ialah 2. 2 tu apa? 2 tu ialah darab 1. Log 2A, log 2B. 2 tu pun kita nak jadikan dia log juga. Ini adalah tambah 2. 2 ni bermaksud log 2. Kenapa kita guna log 2? Tengok pada yang sebelum ni. Log 2 ialah 1. So, sekarang kita guna yang ni pula untuk kuasa naik atas. So, log 2 kuasa 2 tambah log 2 kuasa 4 dekat situ. Okay, sekarang kita dah boleh combine lah. Kalau tolak, dia akan jadi bahagi. Kalau darab, dia akan jadi kalau tambah, dia akan jadi darab. So, ini jawapannya.